debat ataupun bahas di antara Aswaja dengan Salafi nampaknya dah berubah jadi perkara lain, di mana lah ni sampai kepada tahap nak sumpah laknat antara dua puak tu. Aku betul, mung salah. Aku salah, mung betul. Kemudian minta supaya dilaknat oleh Allah. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam video ni saya nak kecek berkenaan dengan sumpah laknat di antara dua puak, iaitu puak Aswaja dengan puak Salafi yang orang ramai duk panggil Wahabi tu. Ini adalah antara hasil debat atau bahas yang hasilnya tak molek, tak bagus. Tu sebenarnya perdebat ni adalah perkara molek, bukan perkara hudud dah. Kalau kita tengok zaman dulu, kau zaman saya remaja, zaman muda dulu pun kita duk dengar, duk ikuti, saya sendiri duk ikuti, tok guru, baba kita duk berdebat, duk bahas antara sebuah pondok dengan pondok lain. Ada kata benar, ada kata Allah, ada macam-macam lah. Tapi saya tak boleh nak pergi dalam harga tu. Sebab apa zaman tu saya tidak hadir dalam majlis debat dan bahas tu. Pas saya zaman tu remaja, muda, hanya dengar ikuti saja. Tetapi saya pergi ke luar negeri, sudah tamat ngaji dah, hidup kerja di Mesir, ada berlaku perdebatan, dia panggil munazarah, memberi pandangan, aku sebelah, mu sebelah. Debatlah juga di antara seorang penulis sekular Ilmani, Farag Faudah, pada tahun 1992. Saya duk jadi wakil utus saya di sana, jadi wartawan di sana. 2 sesi perbahasan. Farag Faudah dengan Ahmad Khalfullah, satu kumpulan lagi pula Syekh Muhammad Ghazali, seorang ulama saya kenal molek dan saya memang suka baca buku dia. Ada pada waktu juga Ma'mun Hudaybi, Al-Ikhwan Muslimin. Seorang lagi pula Dr. Muhammad Amarah, yang merupakan seorang ulama yang sangat hebat dalam penulisan buku di Mesir. Jadi saya ikuti 2 sesi pada bulan Januari 2 kali. Tapi berlepas tu Farag Faudah kena bunuh. Sebab apa? Dilihat sebagai sekular Almani, kafir, menentang Islam. Munazarah ni kalau jadi tak molek, akan membawa kepada perkara tak molek. Sebenarnya munazarah boleh. Dalam Quran pun ada sebut, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah kebijaksanaan, bukan duk maki caci, bukan duk kita dengan cara molek. Wajadilhum, dan berdebat dengan mereka, munazarah dengan mereka, bermuzakarah dengan mereka, berbicara dengan mereka billati hiyal ahsan, dengan cara yang lebih baik. Jidal, mujadalah ni dengan cara yang lebih baik. Tapi tidak jadi gitu, jadi punah. Seperti Mesir, mereka di atas pentas kecek dengan ilmu lah. Gitu gini dengan semangat macam-macam dengan hadis, dengan Quran, mengikut pandangan masing-masing. Tapi orang bawah ni tak puas hati di antara hak sokong pihak ni dengan hak sokong pihak lain. Bertekar, baloh, sorok, jadi kacau belah habis majlis. Mereka pula bukan sikit, ni beribu-ribu. Sampai ke 20,000 kalau tak silap pada masa tu. Ni saya teringat kepada saya lah. Saya sendiri pun terlibat dalam debat pasal ni banyak kali. Di Malaysia ni ada satu kali terima kata 10,000. Itu bahayanya. Akhirnya Farag Faudah dibunuh. Hak bunuh Farag Faudah tu siapa? Jamaatul Islamiyah, merupakan puak pelampau agama Mesir. Tu adik-akak. Kalau kita balik tengok hak duk berlaku di rumah kita ni, tak puas hati dengan debat, dengan bahas hak kita dah tengok semua tu dah. Dia buat tu dah. Jadi tak puas hati dengan debat bahas tu. Kena sumpah
laknat ataupun mubahalah. Nak minta Tuhan tu laknat. Kepala ni atau orang ni. Dan sebelah ni pula kena tutup laknat. Sebelah ni pula atau kepala ni. Tu panggil mubahalah. Sumpah laknat. Pas sumpah laknat ni pula, ya bukan atas diri seorang ya tak. Orang hak mubahalah tu seorang tak. Tapi kena ke bini demo kedua belah pihak lah. Anak pinak demo habis lah. Masuk habis. Tu. Kalau demo baca dalam Quran. Disebut tu. Dalam Quran sebut tentang perkara ni. Seperti firman Tuhan yang berbunyi, "Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Maksudnya kemudian sesiapa yang membantah kamu wahai Muhammad mengenainya selepas engkau beroleh pengetahuan yang benar, maka katalah kepada mereka, marilah kita serukan anak-anak kami serta anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami serta perempuan-perempuan kamu dan diri kami serta diri kamu. Kemudian kita bersumpah memohon kepada Allah serta kita meminta agar laknat Allah diturunkan kepada orang-orang yang berdusta. Ini disebut dalam surah Ali Imran ayat 61. Siapa gitu lalu? Bukan mudah untuk nak buat sumpah laknat mubahalah ni kerana ia perkara besar dan memberi kesan besar bukan kepada diri ataupun kumpulan yang bersumpah laknat tu saja, tapi kepada anak pinak isteri mereka pun habis kena habis di dunia dan di akhirat. Dengan tu walaupun hukum ada dalam Quran dan Nabi sendiri pernah nak buat tapi tak berlaku. Hak Nabi nak buat sendiri pun dengan Nasara Najran tak berlaku. Begitu juga hak nak buat oleh para sahabat, ada beberapa orang sahabat mengikut riwayat tertentu nak buat tumpah laknat mubahalah ni juga, tapi tidak pernah jadi. Begitu juga ada beberapa orang ulama yang beritahu nak mubahalah dalam hal-hal tertentu, tapi tidak berlaku adik-adik, sebab dia mau takut kepada kesan sumpah laknat yang akan terjadi kepada diri mereka, diri anak bini mereka. Setelah itu mencabar nak buat sumpah laknat mubahalah ni pula. Cuba dengar, dan di sini saya bawa video dari pihak Salafi. Anta wahai doktor, amak nak tunjuk muka gini. Kalau anta ada kuasa, anta dengan ana tak apa mubahalah di atas sirah kita beri. Anta dengan ana ni kita mubahalah di atas sirah kita beri. Bah dah. Kita tahui harga tok pakai ni sebab dusta kadzab. Walaupun tok guru dia hadap kulit padi pun kita tahui harga. Tapi anta ni, pandai-pandai ni, anta dengan ana main mubahalah bab tu atas, anta pergi molek tu atas tak bawah. Itu saya tunjuk tengok. Ya akan dapat faedah. Nampak tu tak? Orang panggil kata kalau lah tak pandai, tak ada power, sosok kecek. Kamu tadi itu mengetahui ngaji doktor bodoh umpama ni. Oh, teruk benar. Sebab tu Ustaz Khoi kata kan, bakar si je tahu, bakar si je, ubuh lah air, lepas tu minum. Nampak? Bakar si je doktor tahu, lepas tu ubuh lah air minum. Ni amor seru dia. Tak seorang lain, seru dia hak pandang mulut sangat tu. Kata mari mubahalah tengok di atas sirah kita beri. Kita pergi tu atas. Anta pergi tu tak ada atas, tak ada bawah. Atas harah pun tak ada zat tu, bawah harah pun tak ada. Dalam alai ni pun tak ada, luar alai pun tak ada. Ha cuma mubahalah tengok. Kata benda tu lagu mana? Kalau terima, esok pun tak apa. Tak ada masalah. Nak tengok anak jatuh sungguh tak? Allah Ta'ala jadi hakim lah.
bahasa yang diguna oleh dia tu teruk sangat. Tak padan dengan orang ngaji agama. Apa mak pak dia, ahli keluarga dia, pak anak beranak dia, ada saya kenal pun, dia sayang saya pun, apa duk dia, tak tegar, tak royak, duk benar, duk biar dia kecek ikut terbaik mulut itu. Wallahu a'lam, mungkin mereka telah tegar dah, tapi dia tak dengar. Di sini saya nak tumpu, nak fokus kepada bahasa yang digunakan oleh Ustaz Salafi. Anta wahai doktor. Abang nak tunjuk muka gini. Kalau anta ada kuasa, Anta ya doktor, amba nak tunjuk muka. Umar kita, kalau tunjuk muka lagu mana? Kalau jabat dia ada akak. Kalau orang tunjuk muka gini deh. Bukan kau. Orang ada tunjuk muka orang tu. Kalau kau dah kapung adik kakak. Bukan ustaz tu lah. Bukan ustaz Salafi tu. Kalau dak buat bahasa tu, dak tunjuk muka kat orang tu adalah nak keling kapung. Hak duk sepak debu. Orang tak ambil kira adik kakak. Tu orang ada tunjuk muka orang tak terpalai kau itu. Aning, macam dengar. kalau anta ada kuasa, anta dengan anak tak apa membahalah di atas sirah kita beri. Jadi nak sumpah laknat atau mubahalah tu atas sirah hak dia beri. Bukan hak nak pakat tak. Hak nak setuju, nak kecek lagu mana, nak buat lagu mana tak. Hak dia, nak ikut hak sirah dia. Mana cara dia, lafaz hak dia. Lagu mana, sirah hak dia, lafaz hak dia. Cara dia saya pun tak tahu juga. Tapi kena buat hak dia. Sepatutnya hak setuju dua-dua tu lah. Nya pakat dulu. Bicara dulu. Nak sumpah laknat, nak guna sirah macam mana, lafaz macam mana, cara macam mana. Ataupun turut seperti Quran Ali Imran ayat 61 tadi. Ataupun ikut sunnah Nabi. Berkenaan dengan mubahalah dengan Nasara Najran di sebelah selatan Saudi tu, dekat dengan Yaman tu. Ambil hak tu sebagai panduan, bukan hak kita buat sendiri. Kenapa? Kalau kita nak turut sorang, ya tak boleh lah. Ni tidak. Tak saya ikut Quran, tak saya ikut sunnah. Kena ikut hak aku. Padahal golongan Salafi sendiri ambil daripada hak duk di Menara Gading, University. Siapa ke hak duk jadi penceramah kat Facebook, YouTube tu deh. Oh ya, semua deh. Kata kita kena ikut Quran dan ikut sunnah. Apabila mereka tu nak ngata, nak harta, nak hukum orang lain. Tapi bos apa pria fak demo sendiri, tak saya ikut Quran, tak saya ikut sunnah. Nak ikut pandangan demo sendiri. Perlu disebut di sini bahawa perkara yang Puak Aswaja dan Puak Salafi nak sumpah laknat mubahalah ni adalah berkenaan Tuhan bertepat atau Tuhan tidak bertepat. Masalah yang ulama berbeza pandangan merupakan perkara khilafiyah sejak zaman dulu lagi. Pada pendapat ramai ulama muktabar berdebat bahas balah macam mana pun tak ada kesudahan. Sebab perkara ni, perkara khilafiyah. Berbeza pandangan. Sejak zaman sahabat, sejak salafus soleh pun duk jadi gini dah. Sepatutnya, kalau pihak mana nak pergi pandangan ni, sahabat ni, ulama ni, ambillah. Dan pihak lain nak berpegang dengan pandangan lain yang merujuk kepada sahabat, kepada salafus soleh. Yang lain, tak apa. Ambillah. Tak salah. Kerana benda ni benda khilafiyah. Benda yang berbeza pandangan. Jangan berhukum di antara dua belah pihak. Sebab ada hujah masing-masing. Lepas ni dia tengok duk gomo Tok Pakir. Ni duk murah Tok Pakir pula. Kita tahu harga Tok Pakir sebab dusta kadzab. Walaupun Tok Guru dia hadap kulit padi pun kita tahu harga. Tapi duk gomo Tok Pakir. Pas tak orang marah. Ni duk kata kau orang dah, kata Tok Pakir bau. Nak sumpah laknat mubahalah
Tapi duk kata dulu. Duk royak ya ke orang, kata dia nak tapi sebenarnya dia tak say juga. Ini pun bahasa tidak patut digunakan oleh dia. Orang panggil kata kalau lah tak pandai, tak ada power, sosok kecek. Tengok. Daripada awal lagi, dia hakul kata orang tu tak pandai. Tak ada power pula, tak ada kuasa. Tak sakit cek kata. Tu tengok. Jadi dia lebih. Tapi orang ramai seluruh 3 wilayah dan ada juga orang Malaysia. Duk tengok deh. Tak ada kata dia lebih dak deh. Kamu tadi itu mengetahui ngaji doktor bodoh umpama ni. Kamu itu mengetahui ngaji doktor bodoh. Kata dulu lagi dah. Tengok. Kamu dulu lagi dah. Tak ada pergi siapa kamu jalih sumpah laknat lagi dah. Kamu ni ngaji doktor, ada PhD. Tapi bodoh. Tengok. Saya siapa ambil saja budak-budak sampai ketua. Tidak biasa pernah tengok orang ngaji agama kecek dengan bahasa begini. Malah. Kita duk jalan kat kampung-kampung sejak budak-budak. Lani pun duk ke kampung. Tidak jumpa orang kecek pesening. Orang jahil ni. Orang jahil, orang kampung orang jahil. Kecek pesening dengan orang belajar agama. Ni, ya ambil pula kata-kata ataupun pandangan ustaz budak besar. Ya kata ambil ijazah tu, dibakar boh dalam air, minum air. Sebab tu Ustaz Khoi kata kan, bakar sijil tahu, bakar sijil, ubuh lah air, lepas tu minum. Nampak? Bakar sijil doktor tahu, lepas tu buh lah air minum. Tengok. Siapa gitu lalunya. Rendah, melekeh. Gulawai dia yang pernah menyahut cabaran dia nak berdebat dulu. Kerana bodoh seperti dia kata tu. Bodoh. Tak pandai. Tak ada power. Tak berani nak lawan dia. Ada ijazah PhD, doktorat daripada Al-Azhar pun tak guna. Tak boleh nak lawan dia lah. Yang ada PhD, dari mana dia ambil saya pun tak tahu juga. Tapi saya ada tengok video dia kata ada banyak cara nak boleh PhD. Sekarang ni saja video ni. Nanti kita jumpa dalam video akan datang. Sekian, wassalam.